Assalamualaikum, hai dan saya ucapkan kepada anda semua. Merujuk kepada tajuk yang tertera di atas, saya ingin berkongsi sedikit ilmu pengetahuan dan cara untuk menggunakan Vocalate. Kami juga bertanya dengan saya apa itu Vocalate. Jika anda ingin mengetahui tentang Vocalate, saya merujukkan anda kepada Vocalate Wikipedia. Di situ dia akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang Vocalate yang akan saya masukkan. Okey. Vocalate pada dasarnya adalah nyanyian seorang artis dan nyanyian tersebut diolah kepada sistem database. Maka kita hanya perlu mengubah lirik, menyusun notasi untuk mendapatkan nyanyian tersebut. Maafkan saya tidak boleh berkongsi dengan anda tentang Vocalate kerana saya juga berusaha untuk mencarinya. Google adalah kawan baik anda. Minta maaf. Di sini saya akan menunjukkan perbezaan antara versi 1, versi 2 dan versi 3. Ini Vocalate 1. Permulaan bagi semua Vocalate. Mengekalkan bahasa Jepun sebagai bahasa rasmi dalam pendirikannya. Akan saya setelah membukanya. Ini adalah Vocalate 2. Expansion daripada Vocalate 1. Interface yang agak baru dan boleh dibahasakan dengan bahasa Inggeris melalui Vocalate tertentu. Inilah adalah Vocalate 3. Adalah multi-language, penggabungan daripada Vocalate database atau voice bank Sepanyol, Korea, Cina dan boleh dimalukan juga melalui liriknya. Bagaimanakah itu? Saya akan tunjukkan kemudian. Baiklah, kita buka. Okey. Sudah yang lihat sini, inilah Vocalate 3. Voice Synchronizer. Walaupun saya baru berkecimpung dalam dunia Vocalate ini, saya bukan megah diri mengatakan yang saya agak bijak dalam menggunakan Vocalate ini. Tidak. Sebenarnya saya pun masih lagi belajar. Jadi saya memulakan penggunaan Vocalate ini semenjak Vocalate 1 lagi dan Vocalate kedua sebelum saya berjejak dengan Vocalate ketiga. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Ini panel. Anda boleh tekan di sini untuk menghasilkan notasi unit bunyi untuk dirikan. Sebagai contoh kita tekan ACE. Dari situ anda boleh ubah untuk dibuatkan nyanyian. Okey, saya akan sambungkan tutorial ini kepada bahagian yang kedua. Teruskan menonton. Terima kasih.